Jikalau ini aku ditugaskan, telah diarahkan oleh alam mayaku untuk bertukang, sedangkan aku tidak mempelajari ilmu tukang itu. Tapi boleh kot. Ya, tak apa-apa. Ya. Tukang. Banyak-banyak tukang. Tukang apa kau sentiasa koyak? Saskia koyak. Tukang ni ada. Tukang ni koyak macam. Tukang apa? Koyak aja. Tukang jahit. Tukang jahit lah sentiasa koyak nak Dulu aku sudah koyak. Tengok kodok belakang kang. Kalau koyak di sini okey Noha, biar je. Mak Rok. Rok. Mana kata kalau dah koyak, jelah kang ini Rok apa nama ni. Ini Rok apa? Rok tight. Rok tight. Aku jahit dengan cara aku sendiri. Tukang jahit sentiasa koyak. Kalau tukang masak, asyik lapar je. Tukang bilik, asyik tidur. Tukang make up, sentiasa kotor. Tukang paip, sentiasa berair kot. Ya kot. Cara aku sebelum aku jahit, aku nak tampal dulu cara aku. Aku tampal dulu sini, lepas tu aku jahit kan. Bugam. Cara aku. Nasib baik benang bini aku dah tolong masuk jarum tadi pagi. Tolong masukkan jarum dalam benang. Kalau aku mata aku tak nampak lubang. Okey. Kita jam dulu. Tukang jahit koyak saja tukang jahit. Tukang jahit ni nak menjahit rok tight. Rok tight ya. Gam on dia. Okey, kita bugam dah. Kalau kat sini. Okey dah. Clear. Okey. Lepas ni kita jahitkan dia. Rok tight lah dalam kau. Okey dah.